Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to Fikas when Fitas Meet Podcast, because learning doesn't end in class. My name is Muhammad Ashraf Afif and I will be your host for today's episode. Tapi sebelum tu, saya nak tanya kepada penonton. Pernah tak bila bangun pagi tu, korang rasa penat, lesu and tak nak pergi kelas? Mestilah pernah kan? Kalau tak, korang memang student yang bagus. Tapi hari ni, kita nak dive into this very interesting topic, which is burnout dan stress dalam kursus kesihatan. Dan untuk episod ini, kami telah menjemput a very special guest, which is saudara MPP Azri Hadani, untuk memberikan sedikit sebanyak tentang pengalaman beliau dalam mengharungi cabaran ini. Hi and Assalamualaikum to everyone. Thanks for having me today. So, saya Azri Hadani bin Asmawi, merupakan Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Sains Kesihatan sesi 2025-2026. Dan jika saya boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan saya merupakan pelajar tahun 3 semester 6 daripada kursus Teknologi Makmal Perubatan, dan saya juga merupakan bekas pelajar daripada Diploma Teknologi Makmal Perubatan juga daripada UiTM Bertam di Pulau Pinang. Let's start from the basic. Apa sebenarnya itu burnout bagi saudara? Mungkin disclaimer sebelum saya start ni. Saya bukanlah pakar dari segi fisiologi ke apa. Jadi mungkin hari ni saya akan kongsikan berdasarkan pandangan saya sebagai seorang pelajar. Burnout ni dia sinonim dengan kita sebagai seorang pelajar lah. Dan bagi saya burnout ni dia ada banyak. Tapi kalau nak kita ceritakan dari segi sudut pelajar itu sendiri, burnout ni dia macam satu situasi yang mana kita rasa tak ada motivation untuk teruskan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Mungkin boleh diakibatkan oleh banyak benda lah kita sebagai pelajar. Contohnya, terlalu banyak assignment ke, ada banyak pending test, mungkin ada tekanan daripada kawan-kawan ke, family, banyak benda yang boleh menjurus kepada burnout tu sendiri. Pada pandangan saya, burnout ni bukanlah sekadar kita penat biasa, tapi boleh jadi keadaan di mana kita rasa penat secara fizikal, mental dan boleh jadi secara emosi. Betul, saya setuju dengan saudara Azri. Burnout ni sebenarnya boleh datang dari pelbagai perkara dan ia sebenarnya dekat dengan diri kita sendiri. Next, kita akan proceed kepada soalan seterusnya. Adakah saudara rasa student healthcare ataupun student health science ni lebih cepat rasa burnout daripada student course lain? Soalan yang menarik lah juga kan. Jadi saya sebagai student FSK ataupun health sciences ni sendiri mengakuilah kursus ataupun fakulti kita ni dia sedikit susah dan banyaklah perkara daripada nak study, assignment dan sebagainya. Tapi pada pandangan saya, tak semestinya student fakulti sains kesihatan saja yang boleh alami burnout ni. Burnout ni boleh berlaku pada siapa sahaja. Tak kira lah anda ni student pengurusan perniagaan ke, student account ke, student medik sendiri ke, student FSK ke, semua orang boleh melalui fasa burnout ni lah. Jadi for me, ia bukan soal anda ni pelajar fakulti mana, tapi ia lebih kepada bagaimana cara anda mengawal situasi dan juga how you cope with the situation untuk make sure anda tak burn out. Oh, saudara Azri rasa bukan student FSK sajalah yang mengalami burnout. Betul, tak kira lah student FSK ke, FPHP ke, FBM ke, semua boleh burn out. Oh, faham. Okay, next. Untuk soalan seterusnya, pada pendapat saudara, apa reason yang paling common yang boleh membuatkan student healthcare ni cepat burnout? Jadi macam saya cakap tadi juga, student FSK ni dia banyak. Pertamanya dari segi kelasnya, daripada Isnin sampai ke Jumaat, semua full kelas daripada pukul 8 sampai petang, dengan paginya kuliah, lepas tu petang kita ada apa? Lab. So dia punya workload ataupun masa setiap hari dia tu sebagai pelajar tu banyak. Jadi might be boleh jadi salah satu punca lah kenapa boleh jadi burnout. Tapi benda tu boleh diatasi dengan beberapa langkah yang saya rasa boleh diamalkan lah. Tapi mungkin kita boleh explain later lah lepas ni. Tapi kalau boleh ceritakan lagi, salah satu yang saya rasa boleh jadi antara punca lah yang boleh berlakunya burnout ni dalam kalangan pelajar, tentang macam mana cara anda menguruskan masa. Jadi sebagai seorang pelajar ni, pengurusan masa sangat penting. Yelah, bila awak kelas daripada pagi sampai petang, mesti penat. Bila balik daripada kelas petang tu, mesti rasa nak tidur je, tak sempat masa nak berjogging ke, nak buat apa-apa aktiviti ke. Jadi bila malam tu pula, bila dah lepas makan, dah rasa nak tidur, mengantuk. Jadi tak ada masa nak buat assignment ke,
nak buat apa-apa kerja yang lecturer bagi. Jadi sebagai seorang student, saya rasa perlulah ada timetable sendiri yang mana anda rancang betul-betul masa bila nak kena study, masa bila nak buat assignment dan sebagainya. Salah satu puncanya juga saya rasa kurang rehat. Bila malam tu, yelah, kalau student ni bila malam jap-jap kawan datang bilik, jom main game, main game ML, PES semua. So bila tidur pukul berapa? Pukul 2, pukul 3. Jadi tak cukup masa rehat. So kurangnya masa rehat tu pun boleh jadi one of the reason boleh jadi burnout. Kes yang saya pernah jumpa lah, kawan-kawan ke, mungkin ada family members ke, mungkin boleh jadi daripada tekanan hidup dia, mungkin boleh jadi daripada situasi keluarga dia, mungkin daripada situasi kewangan ke dan sebagainya. Tapi sebagai seorang student, sebenarnya ada banyak cara untuk anda atasi benda tu lah. Mungkin kita boleh ulas lebih banyak selepas ni. Ya, saya sangat setuju dengan MPPSD sebab biasanya kalau kita lab ataupun praktikal, bukannya kejap tau, 5-4 jam macam tu. Betul. So, pengurusan masa tu sangatlah penting bagi student FSK. Next, untuk soalan seterusnya, personally lah, apa yang saudara akan buat bila rasa overwhelmed dengan semua perkara? Macam serabut ke, macam tak boleh nak fikir, apa yang saudara akan buat? Saya sebenarnya banyak hobi. Dan salah satu saya rasa benda yang semua patut buat bila rasa burnout, rasa macam kosong, tak tahu nak buat apa, blank. Jadi cuba untuk cari hobi yang awak suka. Macam saya, personally saya suka main badminton. So bila saya rasa macam serabutnya hari ni, banyaknya assignment kena siapkan. So saya ajak kawan-kawan saya, Ashraf, nanti jom lah main badminton petang ni. So saya main badminton. So bila saya dah main badminton, have fun dengan kawan-kawan saya lupalah semua benda yang menyerabutkan kepala saya tu. Antara yang lain yang saya buat, saya pergi brisk walk petang-petang. Dekat Palam ni orang brisk walk kan, petang-petang orang brisk walk. Jadi mungkin petang tu saya pergilah jalan-jalan area atas tu, area college kan. Mungkin boleh turun bawah kat tasik, ada ikan, tengok ikan. So benda-benda macam tu. So bila kita buat benda yang kita suka, dia boleh buatkan kita lupa tentang benda yang serabutkan kepala tu. Kadang-kadang benda tu kita tak payah fikir jauh pun. Contohnya assignment. Mungkin banyak, tapi bila kita uruskan dan kita rancang betulnya bila kita nak buat dan sebagainya, mungkin benda tu tak serumit yang kita fikirkan lah sebenarnya. Apa yang saya rasa anda semua boleh buat, cari satu hobi, dan bila rasa serabut sangat, pergilah buat apa yang anda suka. Kalau perempuan contohnya, perempuan tak suka main badminton ke apa, dia orang suka shopping. So bila rasa serabut sangat, pergilah SCM ke mana-mana, beli barang, beli baju ke apa, make up ke, pergi make up sebagainya. Buatlah benda-benda yang anda suka. Saya setuju dengan MPPSD sebab bila kita stres ke burnout, kita jangan fikir benda tu. Kita sibukkan diri kita dengan perkara lain seperti perkara-perkara yang berfaedah seperti hobi, macam tu lah. Tapi bila kita cakap pasal tak payah fikirkan benda tu, bukanlah maksud kita tinggal, tak buat assignment, bukanlah macam tu. Tapi bila kita dah okey, rasa dah refresh balik, dah boleh start buat kerja balik, then fokus balik pada kerja. Lepas tu bila rasa macam tak boleh, rehat sekejap, then boleh teruskan balik. Saya setuju dengan MPPSD. Saudara rasa struggle yang saudara lalui sekarang ni worth untuk kehidupan saudara? Saya rasa sangat-sangat berbaloi. Bidang sains kesihatan ni dia sangat susah. Banyak perkara yang perlu disettlekan oleh pelajar-pelajar lah. Bila kita fikir balik, setiap orang ni ada cita-cita. Macam Ashraf sendiri, student fisio. Jadi nanti nak jadi fisioterapis lah. Betul. Nak jadi fisioterapis. Macam saya pun, student MLT, nanti nak jadi medical lab scientist. Setiap apa yang kita nak tu, dia ada cabaran dia tersendiri. Burnout ni pun salah satu cabaran yang kita perlu hadapi lah. Kalau saya personally, kalau contoh saya penat, apa yang saya fikir, bila saya habis degree, saya boleh ambil gambar dengan mak ayah saya, pegang scroll degree tu nanti. Betul lah juga. Apalah sangat cabaran kita ni bila dibandingkan dengan pergumulan mak ayah kita. Okey, soalan terakhir. Terakhir dah? Terakhir dah Zin. Terakhir. Apa advice awak untuk student healthcare yang tengah struggle dengan stres ataupun burnout sekarang? Nasihat yang saya boleh bagi kepada semua pelajar, khususnya pelajar Fakulti Sains Kesihatan, sebenarnya banyak orang yang anda boleh jadikan sebagai tempat untuk mengadu dan sebagainya. Contoh saya bagi, paling dekat lah kalau di college, kita ada kawan-kawan awak, boleh ceritakan pada dia. Contoh saya dengan Ashraf, kalau saya ada masalah apa-apa, saya cerita dekat Ashraf. Ashraf, saya ada masalah ni. Mungkin Ashraf ni tak boleh nak settlekan masalah kita, tapi at least dia boleh dengar apa masalah kita,
dan kita boleh luahkan apa yang kita pendamkan selama ni dalam hati kita. Jadi yang kedua, jangan pernah malu untuk cari pertolongan. Dekat UiTM sendiri, kita ada unit psikologi yang kaunselor-kaunselor yang hebat. Yang mana kaunselor ni 24 hours ready untuk tolong awak. Dan bila anda berurusan dengan kaunselor, dia bagilah nasihat yang diperlukan untuk awak sebagai seorang pelajar, apa yang perlu awak buat untuk atasi masalah yang awak hadapi. Last yang boleh? Last. Last. Daripada saya rasa tak salah untuk kita Fakulti Sains Kesihatan ni untuk rehat daripada study sekejap. Sebab bila kita fikirkan balik, kita push hari-hari push study sebab kita stres, masuk exam blank. Tak salah pun ambil masa rehat sekejap balik. Cuma bila otak rasa segar, barulah ilmu yang kita nak belajar tu pun masuk laju je. Jadi saya rasa penting untuk ada rehat yang secukupnya. Okay. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya yang saya boleh kongsikan sebagai pelajar ke pelajar, dan itu pun antara benda yang saya buat lah untuk diri saya, untuk elakkan diri saya daripada burnout dan stres dan sebagainya lah. Betul tak? Ya, betul. Saya setuju dengan MPP Azri. Diharapkan dengan nasihat-nasihat MPP ni, dapatlah student-student yang mengalami stres ataupun burnout tu dapat hilangkan stres mereka dengan cara-cara yang MPP Azri telah sampaikan. Betul. So hari ni kita dah bincangkan realiti stres dan burnout dalam kursus kesihatan. Stres itu adalah normal, tapi kita just kena tahu cara untuk manage before it becomes burnout. Dan yang penting sekali, janganlah kita compare journey kita ni dengan orang lain sebab everyone have their own way in solving their own problem. Terima kasih kepada saudara Azri Hadani kerana sudi berkongsi pengalaman dan tips pada hari ini. Dengan berakhirnya perkongsian sebentar tadi, maka berakhirlah episod kita pada hari ini. Untuk semua pendengar, jangan lupa like, komen dan subscribe di YouTube Fitas dan jangan lupa follow kami di IG dan TikTok untuk update yang menarik dan mengenai episod Fikas yang akan datang. Sampai jumpa di episod yang seterusnya. Thank you for watching and have a nice day.